Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video tutorial ni, saya nak share sikit teknik macam mana kita nak suppress highlight. Kalau kita tengok dalam gambar ni dalam studio lighting, dalam studio, dan kita gunakan studio lighting, kita ada sikit detail dah hilang. It mean kulit ni, permukaan kulit ni, detail skin, kulit dia dah tak ada warna, dia dah jadi putih saja. Jadi dalam raw file, kalau kita tengok gambar ni, saya ambil gunakan CR2 kanan. Jadi kita boleh suppress dia punya color highlight tu. Jadi highlight itu kita boleh tone down dia, kita boleh kurangkan dia, dan kita bagi nampak balik skin. Tapi itu depend juga berapa banyak data kita dah hilang. Okay, tool dia dalam Lightroom ataupun Camera Raw, kita boleh gunakan highlight ni. Jadi dekat highlight ni kita boleh tarik slider tu ke bawah. Nampak tak? Dia dah mula muncul. Dan dia tak kacau area-area lain. Kawasan highlight tu nampak dia dah muncul. Tapi depend juga kalau dah tak ada. Kalau dah tak ada, dia tak boleh nak buat apa-apa. Tapi at least kita ada something lah yang membolehkan kita dapatkan balik detail pada kulit tu. Dan kemudian jangan lupa adjust balik pada bahagian shadow. Terangkan sikit bahagian shadow dan bahagian black. Jadi kita akan dapat gambar yang balance lah. Okay, so terima kasih kepada Encik Najib Zakaria yang sudi dirakam jadi subjek, dan hopefully teknik ini membantu anda kalau anda ada masalah dengan highlight. Terima kasih.